5 ustaz paling popular di Malaysia. Nombor 1 menjadi fenomena di kalangan anak muda. Kelima, Ustaz Don Daniel. Ustaz Don adalah seorang penceramah yang banyak memberi ceramah agama di televisyen dan media sosial. Beliau diminati kerana cara penyampaian yang mudah difahami dan menyentuh hati pendengar. Keempat, Ustaz Kazim Alias. Ustaz Kazim Alias terkenal dengan program-program keagamaan dan motivasi dan sering muncul di televisyen. Ketiga, Ustaz Amin. Ustaz Amin merupakan seorang ustaz muda yang dikenali sebagai Ustaz Iron Man Malaysia. Beliau dikenali melalui televisyen, ceramah motivasi dan turut aktif di media sosial. Yang sayang Ustaz, sila hadirkan diri dan ucapkan saya Ustaz. Terima kasih. Kedua, Ustaz Wadi Anwar. Beliau seorang pendakwah muda yang terkenal di media sosial dan sering menyampaikan ceramah dengan gaya yang moden dan dekat di hati anak muda. Ustaz Wadi juga banyak memberikan nasihat kehidupan melalui media sosial. Pertama, Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus terkenal dengan penyampaian ceramah yang santai. Walaupun jarang muncul di televisyen, beliau telah menjadi fenomena di Malaysia terutamanya dalam kalangan anak muda. Ustaz Azhar Idrus sering memberi ceramah dalam logat Terengganu, menjadikan ceramahnya lebih mudah difahami dan menyeronokkan.